Ramai yang bertanya, kalau yang bersara, masih layak ke nak memohon bantuan daripada Deb Guru ni? Jawapannya, boleh dan masih layak. Untuk bersara ni dia ada dua kategori, yang masih berkhidmat dan dah habis tempoh perkhidmatan. Untuk yang masih berkhidmat hanya untuk kerajaan dan ATM sahaja. Untuk yang kerajaan mesti mohon 10 tahun sebelum persaraan. Manakala untuk ATM pula dia ada kelonggaran sikit. 1 hingga 2 tahun sebelum tamat perkhidmatan masih lagi boleh mohon. Itu yang masih lagi berkhidmat. Tapi selepas perkhidmatan dihaskan hanya untuk ATM sahaja. Penjawat awam, GSC dan badan berkandung tak boleh. Pemohon bagi ATM mestilah umur dia 50 tahun ke bawah. Lebih daripada tu memang tak boleh. Harap penerangan ni dapat jelaskan persoalan korang tentang persaraan. Andai video ni bermanfaat untuk korang, jangan lupa follow kita di Deb Guru, dan jika ada sebarang pertanyaan, korang boleh komen saja di ruangan komen di bawah.